Hai, Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak tunjuk kat korang barang-barang yang saya beli untuk raya tahun ni. So sebelum saya mulakan video ni, saya nak cakap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang tengok video saya ni. So kita mulakan dengan barang yang pertama, which is dalam plastik ni. Plastik ni saya beli, barang ni saya beli dekat Uptown Mall. Baru semalam kot saya pergi. So saya beli 2 blouse. So saya tunjuk kat korang. Blouse yang pertama ni, dia macam ni. Nampak tak? Dia ada collar macam ni. Lepas tu dia ada 3 butang. Tapi dia pendek sikit. And then dia punya lengan ni besar. So macam nak bawa pergi kelas tak sesuai. Kalau nak bawa pergi jalan-jalan tu sesuai lah. Then dia comel. Okay. Dan yang kedua ni, dia style saya. Dia blouse. Tada! Dia blouse ada detailing bunga-bunga macam tu. Lepas tu dekat tangan dia ada getah. Okay. So itu 2 baju yang saya beli dekat Uptown Mall daripada kedai yang sama. Lepas tu yang kedua, apa yang saya beli dekat Uptown Mall ialah tudung. Tudung ni saya beli 3, RM20. And then warna-warna dia adalah warna-warna biasa lah. Which is yang pertama warna coklat cair macam tu. Yang pertama. Yang kedua warna coklat pekat. Dan yang ketiga warna hitam. Next, okay, dekat Uptown tu je yang saya pergi. Lepas tu hari tu saya ada pergi keluargaku. Lepas tu dekat keluargaku Melaka, ada Panda Ice punya baju. So kat Panda Ice ni saya ada satu je baju, which is baju kemeja warna putih. Tapi dia ada detailing bunga-bunga warna coklat macam tu. Warna coklat, warna hijau saya pun tak sure. Dia ada butang tau sampai bawah. Nampak tak? Dan warna hitam. Dia cantik. Dan ini pun style saya. Kita boleh bawa pergi raya ataupun kita boleh bawa pergi kelas. Okay. So itu satu je barang yang saya beli kat Panda Ice dekat keluargaku tu. Tapi saya nak cari match seluar untuk baju kali tu. So saya pergi Mydin MITC. Kat Mydin MITC, dekat dalam Mydin MITC tu ada satu seluar ni warna coklat. Dia ada banyak warna sebenarnya, tapi saya minat dengan warna ni. Dia punya kain sumpah lembut. Dia punya kain sumpah lembut gila. Sangat selesa kalau pakai. Dia getah fully. And then kalau tinggi 153, dia pakai ngam-ngam tau. So macam tak payah potong. Cantik dah. So seluar ni saya nak pairkan dengan baju ni. Cantik kan? Dia macam kena kan? Lepas tu saya pakai tudung ni. Kan benda tu. So boleh lah bawa pergi beraya ke 4 ke 5 ke kan. Okay, itu dekat Panda Ice. Lepas tu dekat Melaka, dekat Mydin MITC tu juga saya beli tudung daripada jenama Sim. Tudung ni dia ada buka booth tau dekat bawah-bawah Mydin tu. So tudung ni macam ni, nampak tak? Lepas tu dia cantik lah, dia bidang 45. Ni tudung raya hari pertama saya. Saya suka, kain dia lembut, kain dia senang bentuk. Corak dia sangat minimalis. Kita panggil minimalis ke? Corak dia sangat simple tapi dia cantik. Macam tu lah, tu sebablah saya beli. And then harga dia just RM39 guys. So tu sebablah saya ambil, saya grab. Wangi juga ni, saya suka. Okay, lepas tu saya beli beg raya. Tada! Warna ni jenama Anissa. Dia kecil je. Lepas tu dia boleh buka situ. Ada magnet. Lepas tu warna kecil je, tak besar pun. Lepas tu ada poket macam tu, boleh letak kad ke. And then muat lah handphone. Lepas tu macam tu je lah. Dia ada boleh pegang macam ni, ataupun kita nak slingkan dia. Faham tak? So dia ada banyak bag colour ni sebenarnya, tapi disebabkan dia terlalu cantik, so saya pun grab je lah. Dia cantik. Okay, tu bag raya. Lepas tu, okay, ni saya excited.
saya beli kasut raya. Kasut raya daripada Burns. Kasut raya ni, ya Allah, saya first time tengok dia, saya terus macam saya nak, faham tak? Tada! Cantik kan? Dia macam ada bling-bling. Saya tak tahu korang nampak ke tak. Dia macam ada bling-bling. Lepas tu ada strap kat sini satu. Dia heel sikit. Lepas tu saya niat saya niat nak bawa, nak pakai kasut ni juga untuk saya beli Volvo. So macam dia dah satu beli sekali. Harga dia RM89 je. RM89. Okey lah kan? Cantik kan? Tapi kasut dia bukan saya. Tapi saya beli juga sebab dia cantik. Korang faham tak? Okey, itu kasut raya. Lepas tu saya rasa untuk barang raya itu je yang saya beli. Baju raya saya dah beli awal dah. Macam before puasa lagi saya dah beli baju raya. So saya tak akan tunjuk lah baju raya saya kat sini. Lepas tu next, saya nak tunjuk barang-barang yang saya beli online tapi untuk raya juga. So yang pertama, tada! Saya beli si makeup setting spray. Akhirnya saya ada setting spray guys. Akhirnya. Lepas tu ni korang tahu yang dia viral sebab dia punya nozzle halus tu. Nampak tak nozzle dia halus? Sebab lah saya beli sebab dia viral. Saya tak tahu bagus tak. Saya tak cuba lagi. Lepas tu next, saya beli si makeup juga, setting powder. Loose powder. Lagi satu kan, packaging si makeup ni comel tau. Dia macam warna pink. Siapa perempuan yang tak suka warna pink? Si makeup, tada. Dia pun saya tak cuba lagi. Yang saya cuba. So itu, ada lagi. Ini dan ini saya beli online juga sebab dia menarik. Dia cheese powder. Ada satu klasik, ada satu spicy. Dia powder. Lepas tu dia korang tambah air. Lepas tu dia jadi sauce cheese. And then saya dah rasa satu yang spicy. Sedap. And then harga untuk dua ni RM15 kalau tak salah saya. So very affordable, sedap, and then boleh buat banyak kali. So korang kena beli kat TikTok. Lepas tu saya ada pergi Eco juga. Tadi saya pergi Eco. So sana kita ada satu bag tapi barang lain sikit je. Saya pergi Eco. Okay, saya beli satu-satu. Yang pertama, tujuan utama saya nak pergi Eco ialah nak beli ni je. Nampak tak? Dia macam apa tu panggil? Organizer. Saya nak letak saya punya barang-barang skincare ke, lotion ke dalam ni. So dia nampak lagi susun. Sebab sekarang ni dia duduk sepah kat atas saya punya rak ni. So saya letak dalam ni, dia jadi lebih tersusun. So harapnya nanti saya tunjuk hasil daripada saya susun kat dalam ni. Lepas tu yang kedua, saya beli ni. Ni macam storage yang ada penutup. Okay, tujuannya begini sebab saya nak letak saya punya earrings, saya punya gelang, saya punya pin tudung dalam ni. So macam lagi kemas lah. Tak adalah dia sikit kat sana. Gelang pun saya nak letak dalam ni, cincin. So dia macam matching. Tada, okay. Itu yang kedua. Dua tu je yang saya betul-betul nak beli lah. Tapi yang lain ni dia macam tak perlu, tapi kena ada. Faham tak? Women. So yang pertama, yang ketiga, ada lagi satu yang perlu. Tada! Alamak, ada sampah. Ni apa yang kita panggil macam, okay, ini boleh letak macam-macam sebenarnya. Boleh letak stationery, boleh letak apa korang letak je. Tapi saya nak letak brush makeup kat dalam ni. Tapi saya cari yang macam warna yang macam ni, yang transparent macam ni, tapi tak jumpa. So saya pun ambil lah warna ni. Dia macam corak-corak bakul sikit macam tu, nampak tak? So boleh letak makeup brush kat dalam ni. Okay, tu 3 benda yang saya memang betul-betul nak beli kat Eco tu. Lepas tu seterusnya saya beli stocking.
Saya memang peminat stocking guys. Tapi kali ni saya berjaya menahan nafsu. So saya beli satu je. And then dia ada corak butterfly kat situ. So corak ni saya tak ada lagi. And then warna dia sangat cantik. Sebab saya beli kat Eco je. And then kain dia bukan kain yang macam kain yang tak selesa tu tau. Tu sebablah saya beli. Sebab saya dah banyak stocking Eco. And then stocking tu semua macam tahan lama. And then dia tak cepat rosak. Dia selesa. Sebablah saya beli. Saya repeat beli. Lepas tu yang kedua, yang tak penting, tada! Ni apa ya? Oh, stiker. Dia stiker. Dia stiker untuk saya hias saya punya, oh kita panggil, saya punya planner. Kan saya cakap saya memang suka kumpul stiker. Lepas tu stiker dia bentuk astronaut. Bentuk macam ni, nampak cantik kan? Comel. Saya beli. Kalau tak comel, saya beli. Okay. Dia macam tak perlu, tapi dia kena ada. Korang faham kan? Lepas tu, yang seterusnya, saya beli makeup brush daripada Eco. Saya tak pernah lagi try makeup brush daripada Eco. Tapi saya tengok review dekat TikTok. Orang cakap lembut, best, cantik. So saya pun cuba. Lagipun saya tak ada lagi brush untuk ni, set loose powder ni. So saya nak guna lah. Oh, sama-sama warna pink. So dia sesuai, dia comel. And then lembut. Betul-betul orang cakap lembut. Okay. So inilah dia brush untuk saya punya loose powder. Dia lembut. Dia tak mencocok pun. And then warna pink. Okay. Okay, next saya beli, tada! Apa tu panggil? Hair clip. Hair clip ni bukan untuk clip rambut saya guys. Awak saya nak buka. Hair clip ni saya nak clip langsir. Nanti masa balik college, langsir tu saya nak clip langsir tu. Faham tak? Sebab saya punya hair clip yang untuk sepit langsir sebelum ni dah patah. So saya beli baru. RM2.40 je, besar macam ni. Okey lah kan? So harapnya dia bertahan lama sikit. Kalau tak, kita beli baru lagi. Jangan risau, RM2.40 je. Lepas tu yang terakhir sekali yang paling saya excited ialah, tada! Lego bunga. Saya ada satu Lego bunga. Ada orang bagi sebelum ni. Lepas ni saya beli lagi satu sebab saya rasa saya comel kalau kumpul banyak-banyak. So saya beli lah RM2.40 je. Tapi saya tak tahu besar mana kan. Tapi saya excited nak buat. Nanti saya tunjuk kat korang video saya buat Lego ni. And then korang tengok dia berapa besar dia, okey ke tak. Okay. Kalau korang minat, nanti korang beli kat Eco. Tadi dekat Eco tempat saya tu tinggal macam bunga-bunga yang biasa-biasa. So saya ambil je lah mana yang ada. Saya rasa itu je barang yang saya beli setakat ni. InsyaAllah setakat ni itu saja. Saya dah banyak sangat berbelanja guys. So korang doakanlah saya murah rezeki, dipanjangkan umur. Dan saya pun doakan korang yang tengok video saya ni dipermudahkan segala urusan. Okay?
Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.